Assalamualaikum, saya Cikgu Syahira, Guru Pusat Sumber SK Lok Yok Sikuati. Mari ikuti penerangan Cikgu tentang program bacaan nilam sekolah. Murid perlu membuat bacaan nilam dan merekodkan buktinya. Terdapat dua cara untuk merekod, iaitu melalui buku nilam dan aplikasi AIMS. Cikgu akan menerangkan cara untuk merekod bacaan menggunakan dua cara ini dengan bantuan pengawas PSS. Kawan-kawan, bacaan nilam boleh dibuat menggunakan dua cara, iaitu melalui penulisan nilam di buku hijau. Anda juga boleh mengisi bacaan menggunakan aplikasi AIMS di telefon bimbit anda. Selepas membuat bacaan, kita perlu catat semua maklumat yang diminta dalam buku nilam. Panduan akan dikongsikan seperti berikut. Tulis nombor mengikut bilangan buku yang telah dibaca, mula dari 1, 2 dan seterusnya sehingga 100. Seterusnya, nyatakan jenis bacaan, contohnya buku, internet, pamflet dan lain-lain. Semua jenis bacaan akan dikongsikan. Oh ya, bacaan murid bukan sekadar buku sahaja ya, ada banyak jenis bacaan lain. Boleh tengok contoh yang ditunjukkan. Tulis tarikh pada hari anda membuat bacaan dan tulis tajuk bacaan anda. Jika ada nama penulis, tulis namanya. Jika tiada nama atau tidak ketahui nama penulis, tulis TIADA. Kenal pasti bilangan muka surat. Jika tiada muka surat, tulis TIADA. Untuk bahagian ini, sila berjumpa mana-mana cikgu untuk dapatkan tanda tangan. Cikgu mungkin akan bertanya beberapa soalan mengenai bacaan anda. Jika tidak faham cara pengisian, jangan segan silu untuk berjumpa dan bertanya guru. Untuk mengisi nilam menggunakan aplikasi AIMS, boleh rujuk langkah-langkah berikut. Untuk dapatkan token ganjaran, anda perlu jumpa guru. Guru akan bertanya soalan untuk pastikan anda betul-betul membuat bacaan. Cikgu, ini buku nilam saya. Tahniah atas bacaan kamu. Cikgu tanda tangan buku nilam kamu ya. Terima kasih cikgu. Kawan-kawan, jika token anda sudah cukup, kita boleh tebus ganjaran nilam. Yahoo! Saya telah berjaya menebus ganjaran nilam saya. Anda bila lagi? Sekian sahaja penerangan dari cikgu. #SKLYS suka membaca. Sudahkah anda belajar? Sila komen.